Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N05 Serting mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Pertama, Ustaz Fairuz Isa, Parti Perikatan Nasional. Kedua, Afendi Saleh, Parti Bersatu. Ketiga, Yaakob Mahmud, Parti Pakatan Harapan. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N06 Palong mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Pertama, Mustafa Nagor, alias Pak Mus, Parti Barisan Nasional. Kedua, Zahin Zainal, alias Bong, Parti Pakatan Harapan. Ketiga, Rebin bin Birham, Parti Bersatu. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N07 Jeram Padang mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Pertama, Sanjeevan, Parti Bersatu. Kedua, Maniwandan Govind, Parti Pakatan Harapan. Ketiga, Dayana binti Daw, Parti Asli. Keempat, Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir, Parti Barisan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N08 Bahau mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Pertama, Teo Kok Seong, Parti Pakatan Harapan. Kedua, Chong Fui Ming, Parti Barisan Nasional.